Tak silap raya ketiga ataupun raya keempat saya balik Sabak Benam. Sabak Benam tu kampung ayah. Tak balik kampung. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya kepada semua yang baru saja bersama kita pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak tanya kepada semua staf-staf kita di Kuhn Rehab and Wellness berkaitan tentang hari raya. Jadi nak tengok keletah-keletah kita semua punya team. Let's go. Tahun ni kalau ikutkan raya pertama balik Ipoh dan raya Ipoh. Memang kampung aku. Tu kampung mak ah. Kampung mak kat Ipoh. Ipoh kat mana? Kampung Kepayang. Payah. Lepas tu raya tak silap raya ketiga ataupun raya keempat saya balik Sabak Benam. Sabak Benam tu kampung ayah. Tak balik kampung. Balik beraya dekat Perak, Perak Tengah. Perak Tengah. Perak Tengah. Specifically Bota kanan. orang Botek. Oh, betul. Tahun ni tema color apa? Tema color merah. Ada reason ke? Tak ada. Kita orang color ni. kita orang selalu tukar-tukar lah. Ikut majority family. Tak boleh bagi tahu nanti bocor. Rahsia lagi ada rahsia lagi. Tapi kalau nak tengok follow lah IG. Okay, tema dia bagi saya dia dust tipping. Rusty pink eh? Tahun lepas dah gelap, tekstur gelap. So tahun ni tekstur dia ringan-ringan, macam light-light sikit. Tahun ni menerima duit raya ke memberi duit raya? Sebab saya muda lagi, so menerima ada, memberi pun ada. Tapi memberi, kalau awak minta maaf, saya tak bagi. Tapi kalau abang minta maaf, mungkin saya tak bagi juga. Rasanya memberi lah. Sebab dah ada anak buah. Memberi dan menerima. Menerima tu bonus lah. Memberi tu memang anak buah je lah. Wah, anak buah. Mata-mata lah. Makanan favourite sewaktu hari raya? Makanan favourite semestinya lemang lah. Lemang rendang. Dia Lemang kecil daripada daripada kecil saya buat. Jadi lemang pun kita orang buat sendiri. Masih kekalkan lah. Lemang, daging masak hitam. Sebab daging masak hitam, minit saya masak. Sampai sekarang. So kalau macam bukan nak warning kan, tapi kalau orang lain masak macam tak kena sikit lah. Bila nenek masak tu jadi sedap gila. Pesanan selamat hari raya untuk pesakit-pesakit stroke. Walaupun kita ada kekurangan, jangan give up. Keep consistent, keep improvement. Jangan sekali pun putus asa. Itu je. Untuk pejuang-pejuang stroke kat luar sana, anda didiagnose stroke, so kalau boleh cepat-cepat datang ke sini supaya kita tolong juga. Bukan saya seorang je, so kat belakang-belakang ni pun kalau macam you guys boleh tengok ada, boleh tolong juga. Saya harap anda boleh datang sini. And then ucapan bagi saya selamat raya, Mak Aizat Batin. Sorry kalau saya ada marah-marah, kalau saya ada cakap kuat-kuat, kasar-kasar. Okay?